Bunga matahari. Siapa suka bunga matahari kan kawan? Sekarang ni dah musim panas, cuaca panas. Bunga matahari ni memang sesuai kan kawan kita tanam dekat rumah. Untuk kali ni cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan, cikgu ada 4 jenis bunga matahari. Kita tanam daripada mula sampai kita tuai. Wah, best kan kawan. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Tami Lagro kan kawan. Untuk kali ni Cik nak kongsi dengan kawan-kawan. Untuk video kali ni, video tentang bunga matahari je kan kawan. Cik tanam macam-macam jenis bunga matahari. Cik nak cantikkan laman Cik dengan bunga matahari kan kawan. Okey, yang ni adalah bunga matahari yang satu pokok tapi bunga dia banyak kan kawan. Ini dah dekat 1 bulan. Untuk pokok bunga matahari ni kan kawan, kalau kawan-kawan tanam dia dekat tanah, bunga dia lagi besar, pokok dia lagi besar. Cumanya macam Cikta kan tak ada kawasan yang besar. Jadi Cikta tanam di dalam polybag yang besar kan kawan. Okey, Cikta tengok walaupun Cikta tanam dalam polybag, bunga dia memang banyak. Untuk bunga ni kan kawan, Cikta rasa dah sampai 1 bulan dah kan kawan. Tapi bunga dia tetap banyak. Cikta suka bunga ni kan kawan, sebabnya bunga ni macam Cikta cakap tadi, satu pokok dia ada banyak bunga. Okay, dia akan keluar bunga utama, lepas tu tepi-tepi tu pun dia akan keluar lagi kan kawan. Bayangkan untuk satu pokok ni dia banyak bunga, kita boleh dapat biji benih yang banyak kan kawan. Tapi biasanya untuk dapatkan biji benih dia akan dekat bunga yang besar-besar, tu ada biji benih kan kawan. Tapi kalau bunga-bunga yang kecil ni, biasanya untuk biji benih tu dia tak ada kan kawan. Biji benih tu dia nanti nipis je. Tapi untunglah kan kawan, satu pokok banyak bunga kan kawan. Yang ni nanti kita nak ambil yang dah tua, kita nak semai lagi. Cikta memang suka tanam yang ni. Cikta nak tanam yang ni lagi kan kawan. Cikta nak bagi banyak. Cikta nak letak dekat pokok-pokok sayuran Cikta. Barulah cantik. Ada pokok bunga, ada pokok sayuran. Untuk bunga matahari ni kan kawan, kalau kawan suka dengan bunga matahari, boleh tanam kan kawan. Macam Cikta tanam di dalam pasu, dalam polybag. Tapi kalau kawan ada tanah yang besar, kawan boleh tanam di dekat tanah lagi cantik kan kawan. Hari ni kan kawan, kita ditemani dengan suara-suara burung. Dekat rumah Cikta ni banyak burung kan kawan. Tu antara salah satu terapi yang Cikta suka kan kawan. Kadang-kadang sambil-sambil Cikta tanam pokok bunga matahari, ada suara burung. Best lah kan kawan, sedap di telinga kita dengar. Kalau kan kawan suka dengan suara-suara burung, mesti kan kawan suka dengan video Cikta ni kan kawan. Okey, yang ni pula adalah jenis bunga matahari teddy bear kan kawan. Kawan pernah tak tanam bunga matahari ni? Dia tak besar sangat pokok dia, tapi bunga dia gebuk-gebuk kan kawan. Nanti Cikta tunjukkan paket pada kawan. Yang ni pula jenis bunga matahari rendah. Yang ni memang rendah je kan kawan. Nanti dia dah akan keluar bunga. Cumanya untuk video kali ni, bunga ni belum keluar. Nanti mungkinlah Cikta akan buat video yang seterusnya. Nanti Cikta akan selitkan kalau dia dah berbunga. Ni adalah cara Cikta tanam pokok bunga matahari ataupun cara Cikta semai pokok bunga matahari. Biasanya Cikta akan semai satu, Cikta terus masukkan dalam tray semaian. Satu cara lagi kan kawan, Cikta akan semai dia dalam terpawai. Okey, yang ni adalah tanah yang Cikta gunakan. Sebabnya kawan-kawan, Cikta ni kalau Cikta tanam pokok, biasanya Cikta tak akan letak tanah sampai penuh kan kawan. Cikta bagi pokok tu hidup dulu. Cikta akan letak tanah sedikit, tapi bila Cikta tengok dia dah keluarkan putik-putik bunga, baru Cikta letak tanah. Sebabnya kenapa kan kawan, kalau kita letak tanah yang penuh, nanti untuk dia nak keluarkan bunga tu lambat kan kawan. Dan satu lagi, dia orang kata apa, dia macam mabuk daun. Maksud dia buah daun dia je besar. Nanti bunga dia tu kan kawan memang lambat. Ni adalah cara Cikta untuk percepatkan bunga matahari tu keluar. Kawan boleh ikut cara Cikta. Tapi kalau kan kawan ada cara sendiri, tak apa. Yang penting kita tanam ikut cara kita kan kawan. Kawan, siapa yang macam Cikta suka tanam pokok bunga matahari? Banyak-banyak bunga kan kawan. Cikta memang suka sangat dengan bunga matahari ni kan kawan. Sebabnya bagi Cikta, dia senang untuk kita semai, senang untuk kita jaga. Dan untuk bunga matahari ni, apa yang Cikta selalu lihat lah, walaupun bunga dia tu tak subur, tapi dia tetap keluar bunga kan kawan. Penyakit pun macam, kalau Cikta rasa penyakit pun tak banyak kan kawan. Yang paling best bila tanam pokok bunga matahari ni, kawan-kawan tanam
dia banyak-banyak, nanti mesti ada rama-rama datang kawan-kawan. Ya Allah, seronok ni kawan-kawan. Bayangkan kita semai daripada biji benih, kita lihat dia membesar, kita bagi dia baja, kita bagi dia tanah, dia menghasilkan bunga. Seronok kan kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kawan-kawan juga suka tanam pokok bunga matahari, kawan-kawan boleh komen dekat ruangan komen cerita kawan-kawan. Kita kongsi ilmu, kita kongsi kesukaan kita kawan-kawan. Tapi sebenarnya macam cerita, selain pokok bunga matahari, salah satu pokok yang kita suka tanam juga adalah pokok bunga zinia kawan-kawan. Dua tu memang kita suka tanam lah kawan-kawan. Bagi cerita, dua jenis bunga ni memang senang hidup. Tapi untuk video kali ni, Cik nak tanam khas untuk bunga matahari. Tanam pokok bunga matahari ni kawan-kawan, katalah kawan-kawan tak ada medium tanah yang banyak. Tak apa kawan-kawan, campur je dengan tanah, campur je dengan kokopit. Sebabnya kawan-kawan, untuk matahari ni dia tak cerewet sangat kawan-kawan. Dia tak adalah macam kita kena guna tanah ni khas untuk matahari. Tak ada kawan-kawan. Kadang-kadang Cik Ita ni pakai tanah-tanah yang recycle je kawan-kawan untuk bunga matahari ni. Sebab tu Cik Ita cakap Cik Ita suka tanam. Macam ni kawan-kawan, ni salah satulah cara Cik Ita tanam. Cik Ita akan tanam dia dalam polybag. Tapi Cik Ita tak letak tanah yang penuh, Cik Ita akan letak separuh. Nanti kawan-kawan bila Cik Ita dah tengok bunga tu dah cantik, dah nak keluar bunga, pokok tu orang kata dah macam memerlukanlah tanah lagi, baru Cik Ita naikkan dia punya polybag. Cik Ita masukkan tanah sedikit kawan-kawan. Untuk kali ni bunga matahari ni ada yang cantik daun dia, ada yang tak cantik. Sebabnya masa Cik Ita tanam musim hujan kawan-kawan. Tapi walaupun musim hujan, bunga matahari dia masih bertahan. Sedikit tips kawan-kawan, untuk daun-daun yang kering ni jangan buang. Biasanya Cik Ita akan masuk sekali dalam polybag. Nanti dia akan jadi kompos. Dan untuk akar tu nanti kawan-kawan dia lagi. Orang kata akar tu cantik dah, dia berkembang. Dan satu lagi Cik Ita suka buat cara macam ni. Nanti tanah kita tu tak padat kawan-kawan. Dia ada rongga-rongga lah. Selain tu boleh jadikan dia kompos. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan jumpa daun-daun kering, jangan buang. Masukkan dia dalam kita punya tanah. Ini kawan-kawan adalah biji benih yang Cik Ita ambil dekat belakang tadi. Satu pokok banyak bunga. Cik Ita dah bersihkan. Nanti Cik Ita nak keluarkan dia punya biji benih. Yang ni jenis satu pokok banyak bunga. Yang ni pula kawan-kawan jenis yang satu pokok satu bunga. Untuk yang kan Cik Ita tunjuk yang putih tu, yang tu biji benih dia semua tak jadi kawan-kawan. Yang warna hitam tu baru jadi. Beza dia kawan-kawan, kalau biji benih pokok bunga matahari yang satu pokok banyak bunga, biasanya untuk biji benih dia tu dia tak warna gelap kawan-kawan. Warna dia agak pudar, dia macam warna putih-putih, warna kelabu-kelabu tu kawan-kawan. Tapi kalau biji benih bunga matahari yang jenis satu pokok satu bunga, biji benih dia akan warna dia lebih gelap. Itu beza dia kawan-kawan. Sebab tu kadang-kadang kalau kawan-kawan beli dekat nursery ataupun beli dekat kedai, kawan-kawan kena tanya dia dulu, ini bunga jenis yang macam mana. Sebabnya kadang-kadang kita ni nak tanam jenis yang besar, kita beli jenis yang kecil. Memang bila kita tanam tu pokok tu tak besar lah kawan-kawan, rugilah kan. Sebab tu kawan-kawan kena kenal dulu biji benih yang kawan-kawan nak beli. Sebabnya bunga matahari ni dulu pun Cik Ita ingat dia jenis yang satu jenis lah maksud dia kan. Kita cakap bunga matahari, satu. Rupa-rupanya banyak jenis kawan-kawan. Macam Cik Ita, rezekilah Alhamdulillah. Sebabnya Cik Ita suka menanam. Jadi ramai supplier dekat TikTok kawan-kawan. Diorang bagi Cik Ita free macam-macam biji benih bunga matahari. Dia suruh Cik Ita tanam, buat video, dan video tu Cik Ita boleh share dekat TikTok untuk dapatlah sedikit pendapatan daripada TikTok. Jadi kalau kawan-kawan yang teringin nak tanam, dekat hujung video nanti Cik Ita akan tunjukkan biji benih yang Cik Ita guna. Kawan-kawan boleh pergi terus je dekat TikTok Cik Ita. Nama TikTok Cik Ita, Cik Ita Milagro. Sedikit tip untuk kawan-kawan yang teringin nak tanam pokok bunga matahari. Dia ada beza sikit kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tanam dia tengah musim-musim panas, maksudnya cuaca panas, jarang hujan, pokok bunga matahari ni kawan-kawan dia akan lebih besar, warna dia lebih pekat, dan untuk dia kembang tu pun lebih lama. Tapi kalau kawan-kawan tanam dia musim hujan, maksudnya tiap hari lah tempat kawan-kawan tu hujan je, pokok dia kebanyakan memang tak besar sangat, bunga dia pun tak besar,
dia cepat layu dan warna dia pudar. Sebab cikgu dah pernah tanam banyak kali. Kadang-kadang cikgu tanam musim panas ataupun cikgu tanam cuaca hujan je kawan-kawan kan. Kat situ cikgu nampak lah dia punya beza dia. Tapi yelah kawan-kawan kan, kalau kita tanam tu kita pun tak tahu hari ni nak hujan ke tak. Cumanya macam cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan untuk tanam pokok bunga matahari ni, tanam je kawan-kawan masa bila-bila pun. Okey, yang ni biji benih yang cikgu gunakan kawan. Yang ni lah kawan-kawan, biji benih teddy bear. Yang cikgu dah tanam, cumanya dia tak ada yang berbunga. Kalau yang ni jenis rendah je kawan-kawan. Boleh tanam dalam pasu, dalam polybag. Yang ni memang rendah. Kalau yang ni sederhana rendah kawan-kawan. Yang ni satu pokok, satu bunga. Yang ni jenis besar juga. Kadang-kadang kita tanam dia akan keluarkan banyak bunga. Kadang-kadang tak banyak. Tapi kalau yang jenis ni memang satu pokok banyak sangat bunga kawan-kawan. Macam cikgu cakap tadi, kalau kawan-kawan teringin nak tanam, kawan-kawan boleh pergi dekat TikTok cikgu, cari je Cikgu Milagro. Jom cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan. Yang ni bagi kawan-kawan yang baru-baru belajar lah, nak semai biji benih. Kawan-kawan boleh ikut cara cikgu. Kalau cikgu terus terang cikgu cakap, cikgu lebih suka semai cara macam ni berbanding kalau cikgu nak semai letak dalam tanah. Sebabnya kawan-kawan, cikgu tak berapa gemar lah nak letak dalam tanah. Bila cikgu semai dengan kawan, cikgu tengok nanti adalah semut, siput yang makan cikgu punya biji benih. Kadang-kadang tikus pun datang makan kawan. Jadi cikgu lebih gemar tanam dia ataupun semai dia dalam terpawai. Untuk semai dalam terpawai ni senang je kawan-kawan. Kawan-kawan cari terpawai yang warna dia jernih. Kawan-kawan letak tisu, tabur je biji benih tu kawan-kawan. Nanti kawan-kawan letak lagi tisu, spray lagi. Lepas tu kawan-kawan tutup. Nanti kawan-kawan simpan dia dekat tempat yang gelap. Biasanya untuk biji benih bunga matahari ni, dia akan tumbuh dalam 4 ataupun 5 hari kawan-kawan. Okey, sedikit tip. Jangan buka terpawai ni selagi kawan-kawan tak nampak biji benih ni bercambah. Sebabnya bila kawan-kawan buka aja penutup tu, takut nanti tisu tu kering kawan-kawan. Bila tisu kering, biji benih ni nanti dia tak nak tumbuh. Itulah sedikit tip ataupun cara Cik Ita. Mungkin kawan-kawan ada cara yang lain. Kalau cara Cik Ita memang suka semai menggunakan tisu. Alhamdulillah kawan-kawan, untuk video kali ni Cik Ita dah selesai kongsi dengan kawan-kawan cara Cik Ita tanam ataupun semai biji benih. Bagaimana cara Cik Ita semai biji benih bunga matahari sampailah Cik Ita tuai. Jom kawan-kawan kita tanam bunga matahari dekat rumah. Bye-bye kawan-kawan, kita jumpa lagi. Bye.